guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome back to my channel. Okay guys, semua apa khabar semua? Fans-fans Ilham Nur paling Ilham Nur Sayang pun boleh lah, okay? So korang macam mana percutian sekolah? Percutian sekolah korang. Macam mana, seronok tak seronok korang? Seronok. Untuk pengetahuan korang, aku kan ada satu mic kan. So hari ni kita gunakan kebijaksanaan Ilham. Kita guna mic macam ni, okay? Kita sangkut macam ni, lepas tu kita letak kat bawah. Macam tu, macam podcast macam tu kan. Tetapi hari ni so korang macam tajuk di atas, hari ni kita nak buat apa? Kita nak reaction apa ni Hazan dengan Sebenarnya hari ni kita orang berdua nak buat satu macam reaction macam tu lah kan. Reaction tentang Ikmal dan Harzan, yang mana katanya ada dengar-dengar cerita, baru-baru cerita. Ya, dengar-dengar cerita Kak Harzan nak turun ke Kuantan. Betul ke? Dia macam tanda soal macam tu. Adakah betul ke? Adakah betul mari berjumpa kita? Ya, korang pun mesti tunggu. Betul ke Kak Harzan nak dekat Kuantan? Ramai yang tanya aku, ramai yang tanya Wawa, betul ke Kak Harzan nak turun dekat Kuantan? Betul ke? Sebenarnya aku pun dah tak tahu nak cakap apa dah. Tetapi hari ni aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah like, comment, share. Dan jangan lupa untuk subscribe akun channel Ilham Nur dan juga Ikmal Nur. Dan jangan skip, jangan ke mana-mana, sebab hari ni kita nak masuk satu video yang mana kita nak tengoklah video tu ada betul ke. Sebab aku ada baru cerita, aku ada dengar cerita Harzan dia kalah fikir dengan Ikmal. Betul, dia kalah fikir, dia Abang Kemal suruh ikut Abang Kemal pergi Kuantan. Ya betul. Antara betul ke, adakah aku salah ke? Jomlah kita tengok video tu sama-sama, okay? Let's go. Okay guys, so sekarang kita sudah masuk di dalam video, right? So kat sini kita baca apa yang diorang tulis. Tahniah Ketua Ikmal Nur, maaf mem. Diorang panggil Akak Harzan kan mem. Macam apa? Macam ibu dengan ayah. Jom kita tengok sama-sama. Bismillah. Kalau betul-betul tak ada benda apa-apa yang menghalang kau. Sebab hari tu aku menang yang TikTok Live Fest Global tu pun sebab kau juga. Jadinya kalau aku menang, kau kena ikut aku. Tapi kalau kau menang, aku ikut cakap kau. Okey. Antara kau nak pergi ataupun kau tak nak pergi. Pergi mana? Kalau aku menang, kita kahwin lagi 2 tahun. Macam. Oh my god. Kau berani? Itu kan memang dah lock. Kalau aku menang, kita kahwin tahun depan. Okay. 10 bulan Oh, dia dah letak tarikh. Dia dah tak tarik 26 bulan 10 kita tunang, 5-12 kita kahwin. Macam. Wow. Baru 2 kali. Berani? Nak ke tak nak? Ikmal berani ke? Tak cukup duit lagi. Tak berduit lagi. Tahu. Oh, sedap Kak Harzan ya. Ada lah gurau je. Aku pun tak nak. Sama lah. Aku pun tak nak apa-apa sangat. Aku ni belum orang kata belum pergi spa, belum laser apa yang patut lagi. Tak balik tu. Engkau kalau kau tak pergi spa, tak pergi laser pun tak apa. Tak pergi spa lagi. Dengan cara kau kan. Okey dah tu. Apa punchnya kalau kita pergi spa? Ada untuk cantik diri lah, kuku-kuku semua. Kejap apa aku nak kalau aku menang Okey. Ni Harzan aku nak kau ikut aku balik Nyalas. Kita pergi buat konten dekat sawit. Oh, inilah diorang cakap asyik sawit tu. Oh, sawit. Okey. Kalau aku menang kau kena ikut aku. Aku nak ajar kau meracun sawit. Oh, faham. Meracun Kalau sawit. Kak Harzan menang, kat kampung. Meracun ladang sawit tu. Racun rumput-rumput lah. Meracun. Sawit. Aku boleh nampak Abang Kemal kalau kat kamu. Ya, aku pun boleh nampak dah bayang dia dekat sawit Kau tu. tahu sawit? Apa kau hidup ada apa ladang jagung je. Duduk mana Kanada? Sawit. Okey, faham. Abang Kemal? Sebenarnya Abang Kemal ni dia tak boleh kena panas sangat. Dia tak boleh, nanti dia berpuluh-puluh, lepas tu dia macam Oh, dia puluh-puluh macam tu. Ada lagi. Cepatlah. Tadi ada sikit. Kita nak dengar punishment Ikmal pula. Okey. Kalau aku menang, Okey. kau kena ikut cakap aku Okey. untuk putus. Kalau kau menang, aku ikut engkau sawit. Okey. Okey.
Okey. Tapi pergi Phuket kau bayar Pergi Dengan Phuket? cerita hotel kau bayar mahal. Apa, Phuket ke Phuket? Phuket. Phuket? Thailand. Oh. Tadi rasa macam Ya, ke apa Kemal tu kau? Weh, hotel tu 1,500 satu malam. Aku macam Ha? satu malam tau. Kemal ada perancangan ke dia nak Tahu pergi ke cakap Phuket kau tak ni? ada Aku tak tahu ni tau. Sebab hari tu kan Tengok apa ni Kemal makan menang modal tu. ni. Lepas tu Kalau dia kau dapat menang- nak pergi kalau kau menang percutian kat betul, Phuket kau yang tu. rugi. Oh. Kemal dia tak bagi kisah. tahu. Engkau rugi ni. Oh, macam Okey, tu tak ada lah lain. dia. Okey, Okey. kalau aku menang, Hmm. kau kena ikut aku balik Kuantan, jumpa mak ayah aku pula. Aku nak juga jumpa. Aku dah agak dah. Aku dah jumpa mak ayah kau. Betul lah awak aku dengar tu ya daripada mulut-mulut orang. Aku dah jumpa mak ayah Komen-komen tu kau. betul lah. Ya, betul. Komen Kau betul. daripada KL ke Kuantan naik kereta dengan aku, pergi sekali dengan PA kau, pergi sekali dengan Kak Azrar aku. Oh, Kemal nak bawa daripada KL. Main. Okey, boleh deal. Okey, Arzan kata deal. Aku pun Main. Aku tak takut pun kalau nak kena jumpa mak ayah kau. Aku okey je. Okey. Main. Aku pandai buat dengan orang tua ni. Okey? Okey? Langsung. Oh, kau nak jerat aku dengan sawit tadi kan? Okey, aku jerat kau dengan ni. Okey. Deal. Okey, deal. Yelah, cepatlah. Tolonglah. Aku takut tapi tak apa. Okey? Okey. 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 Ini okey, macam mana nak? Ni? Oh, dia nak lawan fikir ke ni? Orang fikirlah. Ini apa ni? Oh, okey. Okey, dia dah start. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang tolonglah geng. Berdebar dia. Bersemangat aku naik kat rumah, bersemangat. Sawit, tolonglah. Akak Aku berdebar. teringin nak tengok macam mana dia hidup bawah panas kat sawit tu. Okey. Kasihlah aku menang, tolonglah. Geng-geng akak-akak jenguk minta lah, tolonglah. Tolonglah akak-akak abang-abang, tolonglah saya. Atas dasar apa pun tolonglah saya. Ada orang kata, sorry ma'am, vote ketua kali ni. Wow, sebenarnya dia orang ni semua support Kemal sebab nak tengok Arzan jumpa mak ayah dekat Kuantan. 3 kali boleh, 3 kali. Macam sekali, 2 kali. Siapa paling banyak win dia menang lah. Macam kau lah. Kau selalu macam tu. Tiga. Tadi ke satu. Tiga. Okey. Okey. Kalau 3 kali, kalau 2 orang tu menang, kira dia dah menang lah. Okey. Dia dalam berapa kali sebenarnya? Aku rasa dia dalam 2 kali. Ketiga tau. Kalau Dua dia ke tiga? kali menang, dia dah menang lah. Sejujurnya aku tak faham apa triple point, 2 point. Tak, dia kalau siapa yang... Kat pintu. Okey, kat pintu. Oh, kali tu. Oh, kat pintu. Kenapa kat situ? Kat pintu, kenapa kat situ? Payah spend kat Faz, tak apalah dia menang tu. Tak apa, saya redor orangnya. Saya setakat jumpa mak ayah dia apalah sangat. Okey. Terima kasih yang Oh, mana steady lah ni, steady Steady lah, lah orang steady cakap lah. kan. Steady. saya tak kisah pun nak jumpa mak ayah dia kan. Okay, Main. tak takut pun. Normal lah kan. Jumpa mak ayah kahwin, okey tu. Okey tu. Okey, Tapi waktu kau pergi jumpa mak ayah aku tu, kau pakai abaya ke? Oh. Tengoklah. Aku nak tahu juga mak ayah kau terima aku seadanya ke tak. Dia Aku bukan pakai nak abaya terima tak bukan seadanya dia. pun. Aku memang Okey, sebenarnya korang bagi Ilham jumpa Arzan daripada depan, memang Ilham suka kakak Arzan ni dia pakai abaya. Okey, abaya tu macam mana pula korang? Okey, abaya ni Wawa terangkan. Abaya tu dia macam Dia macam jubah lah, macam jubah tapi orang perempuan punya. Perempuan punya, Okey, betul. dia nampak lawa macam tu. Sebab Ilham jumpa kakak Arzan ni, Masa Kak kat Arzan AI team. dekat dinner AI team. Ya, so A to Z memang Ilham nampak Kak Arzan memang lawa dia pakai abaya. Okey, bukan bermaksud Ilham pakai baju biasa tak lawa, tapi bagi pendapat Ilham lagi Ilham suka gemas lagi Ilham kata Ilham cakap yang tu. Ilham suka dia pakai abaya, lawa, cun, mantap macam tu. aurat tutup. Ya, kalau tak jadi macam ni. Mana ada. Nampak tak? Dah pakai tudung, dia pakai topi lagi. Tak faham ya Wawa ni, dia punya passion dia tak tahu macam mana. Kak Arzan ni dia sporting tau, dia sporting dah Ayam masak spontan. merah. Aku rasa dia kalau jumpa aku ni. kalau Tapi sayang Wawa tak ada. Mal, kau tak payah beria sangat. Kau dah menang dah tu. Kau duduk relax santai pun tak apa. Oh, Kak Arzan dah pasrah. Dia dah pasrah. Pasal ke semua kan. Tak ada sawit je. Patutlah hujan. Okey. Konten sawit tu tak ada. Aku tak kira.
Kau jangan nak suka-suka sangat Mal. Tapi kuantan dulu. Kuantan dulu. Aku sokong. Aku harap Abang Kemal balik bawah Hazan sekali. Ya, tapi sayangnya Wawa tak ada lah aku rasa. Kau cakap lah itu Abang Iman Kemal balik berapa bulan? Aku pun tak tahu. Je sebab mak ayah aku tengah busy. Balik lah. Ini kalau aku datang Kuantan, mak ayah ni memang tengah tak buat apa. Aku nak buat apa tu? Dah menang dah. Apa kau menang? Aku rasa Abang Kemal main 2 kali. Menarik. Aku rasa sekali lah Wah. 2. Sekali. Kau cuba ke depan dia sikit. Ya, sabar sekejap eh. Game pertama. Oh, game pertama. Okey, kita lajukan sikit game kedua. Yang ni kita dah masuk game kedua Internet siapa ngelek ni? Alhamdulillah, terima kasih. Wih. Game kedua ni korang, game kedua. Game kedua ni Kak Hazan macam Kak Arzan mata point dia lagi tinggi pada Ikmal. Aku nak bawa degil sawit. Tolonglah. ngelik. Tolonglah, aku nak bawa degil sawit. Aku nak ajar dia beracun. Aku nak ajar dia panas-panas. Abang Kemal boleh. Ya Allah, sengit je ya Allah. Wawa dia tekat aku tau. Bro. Ngelik ni. Tolonglah, aku nak Oh. ajar degil sawit. Tolonglah. Orang ni ngelek orang ni. Ya Allah. Alhamdulillah, terima Orang ni ngelek. kasih. Thank you. Minta maaf korang Akak, tim siapa ni yang bagi terima kasih? Oh, bau okey bau. Akak. Oh, baru okey sikit. Akak semua dalam Aku ni yang rasa mana Abang bagi Kemal tip. menang. Tolong, saya janji. Aku rasa Arzan menang. Tak ada. Okay, kita beat Aku Kak Arzan menang. Relax Abang Kemal. Oh. Wih, pelik-pelik gift yang dia dapat weh. Yalah. Wih. Kamu masih Ini Abang Kemal punya. Ya. Okey, kita buat sawit. Wih, ada boost. Ada boost. Okay. Santai. Ini kali aku dah confident. Ini Oh, kita ada pergi sawit ni confirm. Aku rasa Kak Arzan menang ni sebab dia dah confident lebih. Sebelum masuk konten dilarang pakai segala sunscreen, dilarang. Tak boleh pakai sunscreen. Masuk kosong. Mampus. Tak Habislah. boleh pakai sunscreen. Kalau Ikmal pergi sawit nanti dia tak benarkan pakai sunscreen. Aku memang belah-belah kan. Lagi. Wih, Fam. wih, Kita wih. pergi sawit. Kita Wih. Banyak weh sumpah. Wih, berapa second lagi tu? santai. Lagi seminit korang. Jangan bagi dia menang. Macam kita lawan fikir dalam ni ya. Naik kepala dia kalau menang. Fikir kita ni. Kau pintu. Wih. Wih, banyak weh sumpah Abang Kemal. You. Korang nanti Ila nak bagi Ila nak tanya satu soalan tau. Nanti Lala sendiri Ila bagi tahu soalan apa? Nama tua kita memang akan jumpa. Santai. Nak kawan dia tiga juga. Sawit ni. Wih, lamanya. Sekejap. Lagi. Abang Kemal berpel-pel. Dia sengit ni. Sengit ni. Okey, kita lajukan sikit Oh, asal Abang Kemal. Sebab dia sengit tengok. Kita lajukan sampai 10 second terakhir. Okey? Wih. Wih. Sawit, kita pergi sawit. Okey, sikit lagi 10 second terakhir. Okey. Mati Ikmal 120. Kak Arzan 116. Nampaknya di situ ada orang sangat sengit. Abang Kemal menang. Abang Kemal. Abang Kemal menang. Sumpah. Sikit lagi. Abang Kemal menang. Weh. Ikmal menang. Okey, kita nak dengar ucapan daripada Ikmal Sekejap. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, semuanya dipermudahkan. Oh. Ibu, ayah, nanti ibu ayah dapat jumpa Nazrah. Ibu dan ayah dapat jumpa Nazrah. Namanya Nazrah, lupa. Aku sebut Arzan tadi Terima kasih. Agak Nazar. Ya Allah, Kak Bintu, Afsyah dan Lokman, Sipina, Asnisa. Okey, kita lajukan sikit. It's okay. Yang mana dah laporkan? Dia Gift beredor. dalam saya untuk sokong saya. Tak apa, saya ucapkan terima kasih. Member terlampau redha ya sebenarnya. Tapi saya tak kira. Janji saya Ikmal tetap akan ke sawit satu hari nanti. Satu hari nanti Satu hari nanti. Tak tahu nanti. Tak tahu bila. Kepada ibu dan ayah, Okey. InsyaAllah kita jumpa tak lama lagi insyaAllah. Saya ibu ayah sihat. Kita jumpa nanti. Menarik ni. Okey guys. So sebenarnya itulah jawapan dia korang. Abang Kemal akan bawa balik akak Nazrah. Ya,
macam tu lah jawapan dia. Korang dah dengar sendiri kan, mulut daripada mulut Kak Nazra sendiri. Kak Nazra kalah fikir. So dia dah cakap dah dia akan jumpa ibu dan ayah dekat Kuantan. Tapi kita tak tahu lagi bila kan. Tak tahulah kalau dah balik Sarawak. Itu pun aku tak dapat nak janji. Kalau Ikmal dapat bawa balik secepat mungkin, Bagus juga tu. Bagus juga. Sebab sementara Wawa ada. Wawa, engkau balik bila ke Sarawak? Bawa balik 10 bulan 10 bulan 1. 10 hari bulan 1 2026. Okey, ini pun dah tak lama dah sebab kita pun di pengakhir bulan 12, betul? Bau mulut dia kuat juga, okey. Sebenarnya kita pun dah tak lama nak orang kata apa, bukan tak lama nak tu kan. Tak lama nak hidup. Bukan. Bukan. Kita dah tak lama dah akhir, kita pun dah dekat pengakhiran tahun 2025, kita nak masuk ke tahun 2026. Kita perlu move on. Kita perlu move on. Kita kena ada azam baru. Betul? Azam baru, tak Azam balik baru. raya. Iya. Okay guys, so sampai di sini. Apa soalan kau tadi? Kau kata soalan. Tak apa, nanti tu soalan tu nanti kita buat yang lain. Okay. So korang pun dah tahu, memang jawapan dia Harzan Kak Nazra akan datang ke Kuantan. Ikmal bawa. Meminjakkan kaki di sini. Ya. Meminjakkan. Betul. Betul, nanti mesti korang tanyakan Abil hantar buat video ke? InsyaAllah. Dengan izin Allah ya. Dengan keadaan sekarang ni Ilham pun tak tahu lagi macam mana. Okey, tarikh pun Ilham tak dapat lagi daripada Ikmal. Kalau Ikmal cakap gini, nanti apa-apa kita akan update semula, betul? Betul. Okay, so aku rasa sampai sinilah dulu video aku reaction bersama Wawa, video Kak Nazra datang ke Kuantan dengan Abang Kemal. Okay, kalau korang ada suggestion konten apa lagi, korang boleh komen saja di bawah. Okay, dan jangan lupa subscribe, like and share. Betul. Dan jangan lupa untuk follow aku dekat Olomodo Opaposhi dekat TikTok. Ini ada nama TikTok aku dan ni di sebelah ada nama TikTok Wawa. Okay, so jumpa korang di next konten akan datang. Okay, bye bye.